Assalamualaikum semua. Jom kita berlatih algebra lagi. Dan sebenarnya kita mulakan soalan yang mudah dulu lah. Okey. 3y kuasa 3 tolak y kuasa 3. Okey. Kalau tak ada nombor depan, maksudnya dia bernombor 1. Jadi jadi apabila yang perlu kita tengok mula-mula iaitu sama kuasa, sama jenis. Dan kemudian yang kedua ialah sama kuasa. Jadi y sama jenis, kuasa 3 sama kuasa. Jadi y kuasa 3 sama kuasa, dan dua-dua dah ada, kita boleh tolak. 3 tolak 1 dapatlah 2y3 dan y3. Okey, settle. Okey, contoh lain. Negatif 2yk tolak 3ky. Okey, seperti biasa juga. Tengok. Ky, y, k, k. Y kuasa 1, y kuasa 1, k kuasa 1, k sini pun kuasa 1. Jadi dia sama jenis dan sama kuasa. Walaupun kedudukan dia ni tak sama, tak kisah. Okey, yang paling penting sama jenis sama kuasa saja. Kedudukan tak termasuk. Jadi bolehlah buat operasi ni, iaitu negatif 2 tolak 3 dapatlah negatif 5 ky, ataupun nak buat negatif 5yk pun tak ada masalah. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, silakan. Okey, contoh seterusnya ialah macam mana kalau dia banyak. Contoh 5y kuasa 3 tambah 12y kuasa 3 tolak 6y kuasa 3. Okey, silakan. Okey, macam tadi juga kita tengok 3 ni. Okey, dia sama jenis tak? Okey, y okay, sama jenis. Sama kuasa tak? Okey, kita tengok y kuasa 3 dan y pun kuasa 3 kan, 3. Jadi sama jenis sama kuasa lah. Jadi bolehlah buat operasi. Jadi 5 tambah 12 dapat 17. 17 tolak 6 dapatlah 11. Lepas tu tulis je balik y kuasa 3, y kuasa 3, y kuasa 3. Sini pun y kuasa 3. Okey, settle. Okey, lepas tu apa lagi? Contoh 6 yk kuasa 2 tolak 9k kuasa 2y tambah k kuasa 2y. Okey, jadi macam ni. Okey, macam biasa, macam tu juga, iaitu kita tengok semua ni sama tak jenis, dan sama kuasa ke tak. Sama jenis dan sama kuasa ke tak. Okey, jadi y. Okey, ada k. Okey, ada. Silakan. Y kuasa 1, y kuasa 1, y kuasa 1. Okey, betul. Sama jenis, sama kuasa. K kuasa 2, k kuasa 2, k kuasa 2. Walaupun sini ada yang bertukar kan. K dulu baru y. K dulu y. Sini je yang y dulu baru k. Dia tak kisah. Okey, asalkan sama jenis dan sama kuasa sahaja. Jadi lepas tu ialah 6 tolak 9 dapat negatif 3. Negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. Lepas tu boleh buat k kuasa 2y. Okey, settle. Okey, settle. Okey, lepas tu kita buat contoh yang tak boleh wujud. Kan, dia boleh wujud, cuma tak boleh tambah tolak. Okey, iaitu contoh 3y tolak 3k. Okey, jadi kenapa dia tak boleh tolak? Sebab sini dia boleh wujud macam ni, cuma dia tak boleh tolak. Jadi dia tak boleh tambah tolak sebab sini y, sini k, dia lain jenis. Okey, silakan. Okey, seterusnya ialah 4y kuasa 2 tambah 5y. Okey, yang ni pula y sama jenis, cuma sini y kuasa 2, sini y kuasa 1. Okey, kalau kuasa ni tak ada nombor, maksudnya dia kuasa 1. Okey, y kuasa 2 dan y kuasa 1. Jadi dia berbeza kuasa, jadi tak boleh tambah. Dia boleh wujud, cuma tak boleh tambah. Okey, sudah. Contoh lain ialah ini 6y kuasa 2 tolak apa? Tolak 7. Okey, ni pun tak boleh. Dia boleh wujud 6y kuasa 2 tolak 7, cuma dia tak boleh tolak. Okey, sebab apa? Sini y kuasa 2, sini tak ada y pun. Okey, macam tu. Okey, settle. Seterusnya
Y kuasa 2 tolak 5 K kuasa 2. Okay, itu kes ni. Walaupun dia kuasa 2 okay, walaupun kuasa dia sama, cuma sini lain beza. Sini Y, sini K. Jadi dia tak boleh tolak atau bertambah lah. Untuk kes ni tolak. Okay. Jadi kalau tengok sini dia ada tolak ada tambah. Jadi dia tak boleh dua-dua. Untuk kes ni tolak. Okay, dia masih sama jenis dan sama kuasa. Okay, ingat tu dan pahat dalam-dalam. Okay, contoh lagi ialah layan 7YK kuasa 2 tolak 9YK. Okay, kat sini. Sini Y, sini Y, betul. Sini K, sini K, betul. Sini Y kuasa berapa? 1. Okay, betul. Sini Y kuasa 1. Okay, betul. Okay, cuma bahagian sini tengok sini. Sini K kuasa 2, sini K kuasa 1. Okay, dia tak boleh sebahagian je yang betul, sebahagian yang salah. Dia mesti dia mesti semua betul baru boleh berlaku tambah tolak. Okay, settle. Lepas tu apa lagi? Apa lagi yang penting? Okay, kita pergi yang lain tak? Okay, katakanlah 9 Y K tolak 12Y. Okay, yang ni pun tak boleh juga sebab sini Y, sini Y K, betul. Sini Y kuasa 1, Y kuasa 1, betul. Cuma sini ada K, sini tak ada K. Okay, jadi dia tak boleh juga. Okay, dia mesti sama semua. Okay, lepas tu apa lagi? Tu juga. Okay, kita berhenti sampai sini dulu untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video akan, InsyaAllah. Assalamualaikum.